Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian bagi subjek Bahasa Melayu tahun 3. Jadi standard kandungan 5.1 memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.12 memahami dan menggunakan kata kerja mengikut konteks, iaitu kata kerja pasif. Bagi objektif dalam tajuk ini ialah menyenaraikan sekurang-kurangnya dua kata kerja pasif berdasarkan petikan teks lawatan ke Taman Rekreasi dengan betul. Kedua, menjawab dua soalan berkaitan kata kerja pasif dengan betul dan membina ayat menggunakan kata kerja pasif dengan lengkap. Baiklah, bagi aktiviti pertama iaitu set induksi selama 5 minit, murid mendengar penjelasan tentang objektif pembelajaran dan melihat tayangan video pendek berkaitan dengan taman rekreasi. Antara soalan yang guru mengajukan kepada murid iaitu, pertama, apakah kamu lihat dalam video dan adakah kamu faham apa itu kata kerja dan kata kerja pasif? Kaedah ini dipilih kerana dapat membantu murid dengan pembelajaran visual dan auditori di mana mereka dapat melihat dan mendengar perbuatan sebenar yang berlaku. Bagi langkah yang pertama pula, selama 15 minit, murid memaparkan slide berkaitan dengan kata kerja, konsep dan juga kata kerja pasif. Murid mengajukan soalan kepada guru. Pertama, apakah contoh kata kerja dan apakah perbezaan antara kata kerja dan kata kerja pasif? Kaedah slide ini dipilih kerana dapat membantu murid membina kemahiran membaca, memahami makna dan menghubungkan konsep dengan contoh sebenar. Bagi langkah yang kedua iaitu selama 15 minit, murid dibahagikan kepada 3 kumpulan. Murid disediakan kertas gambar petikan teks lawatan ke Taman Rekreasi. Murid melakukan aktiviti secara berkumpulan iaitu jom bina ayat dari kata kerja pasif yang digaris. Aktiviti ini dipilih adalah untuk membantu murid mengembangkan kemahiran kendiri serta menanamkan nilai sosial yang positif termasuklah keberanian, tolong-menolong, kerjasama dan bertolak ansur antara satu sama lain. Bagi langkah yang ketiga, selama 20 minit, murid dibahagikan kepada 3 kumpulan A, B dan C. Kumpulan A, guru memberikan kertas soalan kata kerja pasif. Murid perlu memilih dan melengkapkan kata kerja pasif yang sesuai dengan ayat tersebut. Kumpulan yang kedua iaitu kumpulan B, guru memberikan petikan teks lawatan ke Taman Rekreasi dan murid mencari kata kerja pasif dalam teks itu. Kumpulan C, guru memberikan gambar situasi dan murid perlu membina ayat kata kerja pasif berdasarkan gambar tersebut. Jadi aktiviti ini dipilih untuk memperkukuhkan lagi pemahaman murid melalui latihan praktikal dan memberikan peluang pada guru untuk memantau kefahaman setiap murid. Bagi penutup sesi pengajaran harian hari ini selama 5 minit, guru merumuskan isi pelajaran dan meminta murid untuk membuat rumusan tentang pembelajaran hari ini. Guru memberikan peneguhan dan menerapkan nilai murni. Sekian, terima kasih.